Musim sejuk tahun ni, Musa, dah sangat dekat dah dengan tarikh kita buat podcast ni. Apa yang barangkali kalau penonton kita ni nak tolong Cinta Siram Malaysia, nak bantu pelarian perang Syria. Tadi Musa dia sebut heater dan sebagainya. Mungkin boleh kongsi. Kita ramai orang baik-baik kat Malaysia ni. Untuk pengetahuan semua, saya ni jarang lah endorse NGO ni. Sebab kita pun risau kan macam-macam orang sekarang ni. Tapi Cinta Siram Malaysia, diorang ni ada ISO. Maksudnya mereka dicek, ditengok, dilihat. Mereka juga berdaftar dengan ROS dan sebagainya. So, Musa, apa yang kita boleh tolong? Okey, untuk bantuan ni, dia sebenarnya setiap 2 tahun sekali kita akan ada buat kutipan untuk baju, pakaian musim sejuk. So orang bagilah, kadang-kadang bandel hantar lah, 1 lori lah. Tapi itu tahun lepas lah. So tahun ni kita tak buat, kita buat giliran. Setiap 2 tahun sekali kita akan buat, kita akan sewa gudang dan sebagainya untuk orang hantar pakaian apa semua yang kita akan hantar ke sana lah. Cuma benda tu dia bagus, tapi dia memerlukan kos yang agak besar. Sebab kita kena bayar volunteer, kita nak kena susun dalam kotak apa semua kan. So benda tu sebab tu dia tak dibuat sebab setiap tahun lah. Tapi basically kalau nak tolong, saya rasa boleh fokus kepada bantuan bentuk kewangan lah. Sebab kewangan ni senang lah, kita boleh beli barang kat sana terus dan kita boleh terus uruskan lah kat sana. Dia sebab sekarang tahun ni dan tahun depan yang kita jangka, dia winter dia agak unik lah. Winter sebab dia akan bergabung dengan Ramadan sekali. Winter ni lebih kurang bulan 12 atau bulan 11 dah start lah. Bulan 11, 12, 1, 2, 3 tu dia punya climax lah. So ni tempoh yang sangat crucial lah untuk diorang ni. So diorang akan berpuasa dalam musim sejuk. Lebih sakit lah. Lagi lapar. Kita tahulah sejuk ni lapar sebagainya kan.